Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan PCOS ataupun PCOS ataupun Polycystic Ovarian Syndrome. Bila saya tengok kan dekat TikTok kan, dekat thread kan, especially wanita-wanita muda lah, sangat-sangat cemas dan freak out bila doktor diagnose as PCOS. Okay, so sabar dulu, okay. Jangan takut, jangan panik, okay. Ada yang cakap juga PCOS tak boleh mengandung. Salah tu, pasien saya ramai je lepas dapat rawatan mengandung. Mengandung lepas tu. Okay, so PCOS ni senang cerita. Apa yang saya nak mudahkan pesakit saya faham, ianya adalah lifestyle disease. Okay, lifestyle disease bermaksud dia punya mother problem dia adalah rintangan insulin. Rintangan insulin ni apa pula kan? So senang cerita, bila kita makan, insulin ni dikeluarkan oleh pankreas dan dia convert lah makanan tu kepada sesuatu yang berguna seperti tenaga dan sebagainya. Okay, tapi mereka yang ada rintangan insulin tu, insulin tak buat kerja elok-elok. Okay, so makanan yang masuk dalam badan tak memberikan manfaat ataupun benefit pada you punya badan lah. So dia akan efek hormon, efek lemak makin bertambah, ovulation ataupun kesuburan pun terganggu dan sebagainya lah. Okay, so nak fixkan benda ni, nak fixkan PCOS adalah melawan rintangan insulin. Okay, so you boleh makan lah apa-apa supplement dan sebagainya, tapi untuk fixkan PCOS you kena ada lalui program. Program bermaksud dia kena melibatkan pemakanan. Kena jaga makros you macam mana. Kena jaga juga you punya senaman macam mana. Kena ambil darah dengan doktor. Tengok you ada kecemasan manis ke, pre-diabetes ke, kolesterol macam mana dan sebagainya. Okay, so dia kena holistic approach. Not just you diagnose as PCOS, you makan supplement, that's it, settle. Okay, so in my untuk program yang kita lalui dekat Poliklinik Ana ni, dia adalah multiple approach, holistic. Kita provide dia nutrition punya advice, kita provide dia exercise khas untuk PCOS, kita ambil darah dia kan, kalau TTC macam ni macam tu. So PCOS boleh sembuh. Siapa cakap PCOS tak boleh mengandung? Siapa cakap PCOS tak boleh dirawat? Siapa cakap PCOS tak boleh kembali normal? Kan? So kita kena repair rintangan insulin. Rintangan insulin adalah masalah utama sebenarnya. Okay, alright. So siapa yang macam confused kan, PCOS nak buat apa, jom datang ke Poliklinik Ana. Okay.